Alhamdulillah anak buah saya menunjukkan prestasi yang amat baik daripada first game sampai ke game yang terakhir. So seterusnya menjadi juara kumpulan. So bagi saya ini adalah kemenangan ni adalah untuk ke peringkat separuh akhir. Bagi saya empat pasukan yang terakhir adalah semua pasukan yang kuat. Tiada jalan mudah selain pada kemenangan. Semangat juang tinggi dengan taktikal dan teknikal yang baik akan dipersembahkan oleh MPSJ lah. Saya boleh dikatakan berpuas hati tetapi belum cukup. Sebenar peringkat separuh akhir adalah perlawanan yang sebenarnya. Macam saya cakap dengan player lah, peringkat kumpulan ni adalah platform untuk kita tambah baik setiap perlawanan. Okay? So first game kita menang dengan Selangor 3-1 dan second game kita menang dengan ATM 1-0. So bagi saya untuk ke separuh akhir tu kita pada asalnya kita nampak sukar, tapi alhamdulillah dah layak. Pemain-pemain saya nampak penambahbaikan daripada setiap game memang nampak dan last game kita jumpa dengan tim yang strong, tim pilihan. So saya cakap dengan player, dengan tim pilihan ni, dengan tim lawan tim macam ni yang kita kena lebih agresif, lebih laju, kita kena lebih keras. Okey. So macam saya tadi kita dah layak semi. Sebelum ni saya dah cakap player, kita dah layak semi. So untuk game last grouping ni saya tak ada bagi tekanan kat player untuk menang atau kalah. Cuma saya kata kita gunakan last game ni untuk get ready untuk game semi final. So semi final pun bagi saya dua tim tu agak balance. Inilah kita try dekat last game grouping apa yang kita nak buat termasuk power play, dan kemungkinan benda tu yang kita akan apply lagi ke game semi final nanti.